Baiklah, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung muka surat 12, Double Attack Queen D. Okey, puzzle yang pertama kita main hitam sebab ada titik hitam tu. Jadi kita main hitam. Okey, kalau perhatikan kita sekarang dalam ancaman untuk kalah. Kita main hitam, kita dalam ancaman untuk kena checkmate, di mana queen dia boleh pergi ke G7 dan melakukan checkmate. Kita tak boleh makan balik sebab queen tu telah dikawal oleh kuda. Contoh queen makan pawn ni, king kita terperangkap disebabkan kuda telah kawal pawn di G7. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita kena musnahkan kuda ni. Macam mana nak musnahkan kuda ni? Sebab kuda ni tidak dijaga. Kalau kita tengok tak ada siapa pun jaga kuda ni. Jadi kita perlu buat double attack di sini, iaitu ni, tengok queen, macam-macam tempat dia boleh pergi. Mana tempat yang double attack, iaitu sambil check, sambil bunuh kuda, iaitu queen ke C5, makan pawn, check dan makan kuda. Okey, lukis 3 anak panah ni dalam modul. Okey, check, contohnya kuda ataupun rook lindung, kita boleh makan kuda. Okey, puzzle yang kedua, kita main putih. Kalau tengok dalam posisi ni, kita boleh gerakkan queen ke tempat yang bahaya, iaitu check dan juga serang rook. Queen pergi ke F8, check dan juga serang rook. Lukis 3 anak panah ni dalam modul. Okey, seterusnya kita main putih. Bishop tidak dikawal. Jadi bila bishop tidak dikawal, kita boleh buat double attack, iaitu queen. Tak banyak tapak pun ni. 1, 2, 3, 4, 5. Mana satu? Iaitu queen ke H5. Angkat queen tak ke H5, check. Lepas pawn lindung, kita boleh makan bishop. Jadi lukis anak panah 3 ni. 1, serang king, serang bishop. Okey, puzzle yang seterusnya, yang keempat, kita masih lagi main putih. Bishop ni tidak dikawal. Bishop di C3 ni tak ada siapa yang jaga dia. Jadi kita boleh attack dia dengan queen pergi ke H3. Queen pergi ke H3, check dan juga makan bishop. Lukis 3 anak panah ni check. Misal kata king lari, kita boleh makan bishop. Okey, seterusnya puzzle yang kelima, kita main putih. Kalau kita tengok, bishop tidak dikawal, rook juga tidak dikawal. Jadi macam mana kita nak serang dua-dua ni serentak? Kita nak buat check tak boleh. Bila nak buat check tak boleh, nak makan pun tak boleh kan. CCA, check tak boleh. C yang pertama check, C yang kedua capture, makan pun tak boleh. Tapi kita boleh A, CCA, kita boleh A, itu attack. Tak nak attack satu. Kalau macam queen pergi sini, hanya attack bishop seko je. Kalau queen pergi sini, hanya attack rook seko je. Macam mana kita nak attack bishop dan juga attack rook secara serentak? Iaitu queen ke A4. Okey, jadi anda nak boleh lukis queen ke A4, serang bishop, serang rook. Misal kata queen datang ke A4, rook larikan diri, kita boleh makan bishop secara percuma. Sebab itulah kuatnya kalau double attack. Ini double attack lah ni, serang 2 buah secara serentak. Okey, seterusnya kita main hitam. Okey, kita tengok queen kita boleh pergi mana. Kalau kita tengok, kuda dikawal. Kuda dikawal, tak boleh attack kuda. Tapi rook, dua-dua rook dia tidak dikawal.
Tak ada siapa jaga dua-dua kuda ni. Tengok tak ada siapa yang jaga. Jadi kita kena attack, serang serentak, iaitu queen ke E2. Serang rook bawah, serang rook atas. Okey, jadi lukis nak panasnya. Contoh dia larikan satu rook, kita boleh makan lagi satu rook. Okey, lukis macam ni. Okey, seterusnya puzzle yang ketujuh, kita main hitam. Mula-mula kita tengok dulu apa yang tidak dikawal. Okey, bishop tidak dikawal. Apa lagi buah yang tidak dikawal? Rook. Rook ni juga tidak dikawal. Jadi ni ada laluan yang cantik kat sini, kita tengok. Okey. Dan bishop pun cantik untuk kita serang. Jadi queen ke C6, serang bishop dalam masa yang sama serang rook. Jadi nak tak nak, contoh kita ni, nak tak nak dia terpaksa tutup lah, lindung daripada attack rook. Tapi kita alhamdulillah boleh makan bishop. Okey, seterusnya kita main putih, iaitu queen. Dekat mana boleh letak? Macam biasa, mula-mula kita tengok C yang pertama, check. Bishop tak boleh check, kuda tak boleh check, queen pun tak boleh check. Kalau check kat sini nanti kena makan balik. Okey, C yang kedua, capture. Kalau kita tengok tak ada apa pun yang boleh makan. Hanya bishop makan pawn ni tak bagus, kuda makan pawn ni pun tak bagus sebab dikawal, queen makan pawn ni pun tak bagus sebab dikawal. Jadi kita hanya boleh attack. Jadi nak attack apa? Okey, kita tengok rook sini tiada dikawal, dan yang tidak dikawal juga adalah kuda. Jadi macam mana kita nak attack dua-dua serentak? Macam kuda yang cikgu bulatkan ni dikawal oleh pawn. Nak attack bishop ni dikawal oleh rook. Nak attack queen dikawal oleh pawn. Yang cikgu bulat hijau ni saja yang tidak dikawal oleh apa-apa kawan dia. Tak ada kawan dia yang jaga dia. Jadi queen kita masukkan ke dalam attack rook dan juga attack kuda. Misal kata dia selamatkan kuda, kita makan saja rook. Okey. Okey, jadi dalam modul lukis anak panah, serang kuda, serang rook. Okey, seterusnya kita masih lagi main putih. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh buat ancaman checkmate. Contoh kan ni, bishop dah serang ke petak di H7. Jadi queen kita boleh gerak ke E4. Jadi bila queen gerak ke E4, kita boleh serang petak H7 dan checkmate lah. Jadi queen kita gerak ke E4, serang ancaman checkmate, dan juga boleh makan rook. Jadi kalau rook hitam lari, sebab tak nak kena makan, jadi kalau dia lari, jadi satu kesilapan lah, di mana kita boleh buat checkmate. Tapi kalau biasanya hitam akan lindung sebab tak nak bagi checkmate, tapi kita boleh makan rook. Okey, seterusnya puzzle yang ke-9, di mana kita main putih. Apa yang tidak dikawal di sini? Kuda tidak dikawal. Tak ada siapa jaga kuda, jadi kita boleh attack kuda. Tapi kita tak nak lah attack macam queen ke F3, hanya attack macam tu saja. Tak ada double attack. Sekarang nak double attack dekat mana? Queen ke E7. Attack kuda dalam masa sama attack petak E7 untuk membuat ancaman checkmate. Nampak tak? Jadi anak-anak boleh lukis queen ke A7, yang hijau bukan yang biru tu. Attack kuda, attack petak di E7. Lukis dulu. Okey, contoh misal kata queen ke
A7, dia nampak hitam, nampak nak makan kuda, dia pun selamatkan kuda, larikan kuda. Ataupun dia nampak, oh boleh makan rook, dia pun makan rook. Tapi kesilapan, bila dia makan saja rook, queen kita boleh pergi ke E7, maka berlakulah checkmate. King tak boleh lari dan tak boleh makan queen sebab queen telah dijaga oleh kawan baiknya, bishop. Okey, dan yang terakhir kita main hitam. Kalau cikgu tengok kat sini, bishop cantik, sniper yang sangat jauh. Jadi kita perlu letakkan queen kita ni di petak G2, maka berlakulah checkmate. Tapi macam mana queen kita nak masuk situ? Queen kita masuk situ, kalau cikgu tengok ada dua cara lah. Yang pertama, queen pergi ke F3 dan masuk, checkmate. Satu lagi cikgu nampak ke C6, masuk situ, checkmate. Jadi ada dua cara nak masuk ke dalam. Tapi langkah mana satu yang lebih baik? Semestinya queen ke C6 membuat ancaman checkmate dan juga menyerang rook. Okey. Jadi anak-anak boleh lukis 3 anak panah ni dalam modul. Terima kasih.